Hai Ranas, Nas nak share kali ni tentang energy gel. Energy gel ni umpamanya booster kepada korang punya tubuh badan. So pada korang umpamanya macam ada 100% bateri, okay, 100% bateri. So korang pergilah berlari. So bila korang pergi berlari, mestilah korang punya tenaga akan getting down lah kan, makin surut lah sebab korang dah guna. Alright, so bermulanya korang punya tubuh badan tu dah penat, dah letih, dah tak boleh nak aktif macam awal, peringkat awal. Dekat situlah functionnya korang punya energy gel. Energy gel tu akan bagi satu energy tambahan supaya korang kekal perform lah. Okay, energy gel ni yang sebetulnya korang guna adalah bila korang buat long run lah. So nak buat long run pun maybe tak selalu, betul tak? Maybe long run korang seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu ataupun jarang-jarang. Jadinya itulah lagi efisien. Sebab bila korang selalu consume energy gel tu, korang punya tubuh akan dah jadi terbiasa dah dengan dia punya booster tu. So energy gel ni salah satu cara lah. Dan juga dia ada banyak jenis lah sebenarnya, dari segi flavor, dari segi texture, dari segi rasa dan sebagainya. Semuanya ada variasi. Jadi terpulang kepada korang lah. Dan juga energy gel ni bahasa yang paling common lah. Ada orang sebut energy bar. Energy bar tu maybe dalam bentuk coklat. So juga energy gel ni boleh katakan sama dengan booster. So macam buah pun boleh dikatakan sebagai booster kan. Dan juga beberapa perkara lagi. Jadinya korang boleh juga memilih selain energy gel lah yang korang tahu yang betul cair-cair tu kan. So kalau korang selesa untuk makan coklat je, contohnya korang ni macam tak best lah. Bagi korang adalah, Nas, abang dah test dah yang energy gel flavor ni, yang nak bagi tahu tu abang tak boleh lah. So tak ada masalah. Korang boleh test untuk makan coklat sahaja ke, ataupun korang makan makanan yang korang boleh rasa energi korang bertambah dengan baik. Sebab kadang-kadang ada orang dia mengikut selera jugalah, ataupun dia punya efisiensi tu. Maybe ada orang dia makan dah energy gel tapi tak function. Dia rasa macam tak memberi impact kepada dia punya tubuh badan. Jadi tak salah lah. So bergantung kepada korang juga. Energy gel juga akan ada pertikaian dengan harga lah. Dengan harga maybe mahal lah. Betul jugalah. Sebagai Nas yang dulunya adalah seorang student, yes memang mahal. Ataupun korang yang ada komitmen memang mahal. Sebab satu sachet tu dia akan harga dalam RM10 lah. Kalau korang beli borong ataupun beli banyak, korang akan dapat murah lah. Dalam satu sachet tu dapat dalam RM8 ataupun RM7. Tapi korang kena spend lagi lebih lah untuk dapat lagi murah kan. Jadinya at the end macam lebih kurang juga. So bergantung kepada korang. Energy gel ni dia boleh korang consume lebih lagi fokus kepada larian jarak jauh lah. Supaya korang tubuh badan tu akan bagi energi lagi. Korang kan nak lari lagi jauh kan, lagi lama, betul tak? So dekat situ lah functionnya energy gel kepada tubuh badan korang. Energy gel terlalu banyak flavor, banyak jenama-jenama yang ada, terlalu banyak. So kalau korang tengok kat sini kan, memang terlalu banyak flavor yang korang nak pilih pun kadang-kadang terfikir banyak kali nak beli tu kan. Nas pun mula-mula test pun flavor orange, flavor apple, maybe tak best, maybe terlalu pekat. Ada jenama yang terlalu pekat, ada jenama yang terlalu cair, ada jenama yang okey untuk kita. Dan juga lain orang, lain selera. Jadinya tak boleh nak suggest lah the best energy untuk semua orang. Okay, kalau common adalah maybe 1 ataupun 2 jenama sahaja, dan juga dia punya flavor. Tapi tak semua orang okey dengan flavor tu juga kan. Tapi cara umumnya, cara ramai yang boleh consume ada jugalah. Okay, contohnya adalah energy gel N8 refill energy dan juga Koda. Nak tengok macam ramai yang consume 2 jenama ni dalam dia punya running lah. Jadinya korang boleh test dulu jenama mana yang korang selesa, barulah korang pilih ataupun korang beli borong yang flavor ataupun jenama flavor yang korang suka je lepas tu. Alright,
Bye-bye. Assalamualaikum.